Baik, kembali semula dalam podcast PDJB dan kali ini satu lagi tokoh penting dalam pendidikan di negeri Johor kita tampilkan. Selamat datang Tuan Haji Abdul Rahman Kecik, Pegawai Pendidikan Daerah Segamat. Sebenarnya untuk makluman para penonton, Tuan Haji Rahman juga adalah merupakan pengerusi Majlis Perhubungan PBD negeri Johor. Kira ni orang besar lah ni, yang kawal semua PBD dekat negeri Johor. Terima kasihlah datang. Okey, perjalanan dari Segamat macam mana? Okey. Perjalanan Segamat cukup berliku. Cukup berliku? Apa tu? Penuh dengan rintangan dan halangan. Ya. Segamat je kot. Sebab Segamat di utara. Baik. Berada jauh di sepadan sana. Jadi tak apalah, kita pun oleh kerana ibu negeri kita dah berada di penghujung ni. Jadi kita dah biasa, satu kebiasaan bagi kita. Okey. Terima kasihlah walaupun berliku macam jauh sangatlah Segamat. 1.5 jam mandu sampai kan? 2 jam lebih dan jam 3 jam. Dalam 3 jam kita sampai. Okey, sebab tapi ada di Kulai tu dia sesak sikit. Jadi punca Kulai lah. Punca Kulai jalan yang tak siap dan sebagainya. Punca Kulai lah, bukan Johor Bahru lah punca. Ya, memang Johor Bahru. Okey. Tadi dalam episod pertama tadi Tuan Haji Razali sebut pasal beberapa teras penting yang perlu dikerjakan dalam rancangan pendidikan Malaysia dan salah satunya adalah teras kelima tentang sinergi. Betul. Boleh Tuan kupas sikitlah pasal sinergi ni macam mana? Okey, untuk makluman Tuan, sinergi ni adalah satu kerjasama antara pelbagai pihak. Okey. Jadi kerjasama ni antara dua pihak lah, mesti lebih daripada 2, 3 dan dia mesti ada. Kementerian Pendidikan ni perlu ada sinergi dengan yang berkepentingan, orang-orang yang berkepentingan atau individu atau sokongan daripada luar. Jadi sebenarnya dia perlu penting kerana institusi pendidikan ni merupakan satu aktiviti sosial yang perlu di sama-sama untuk membangunkannya. Jadi bukan hanya Kementerian Pendidikan saja yang boleh membangunkan, tetapi dia memerlukan sokongan daripada semua pihak. Betul. Jadi supaya kerjasama ini perlu diwujudkan untuk mendapat, supaya kata orang, impak bagi pendidikan itu untuk kebersamaan. Jadi dia tak boleh berdiri sendiri. Kalau perlu sokongan yang luar. Kalau contoh PBD Segamat sendiri macam mana? Okey, kita sebenarnya di Segamat kita memang ada kerjasama sinergi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Pertamanya ialah kalau di daerah kita berhubung dengan agensi-agensi kerajaan, semuanya pegawai daerah dan sebagainya. Lepas tu kita juga kerjasama dengan NGO yang memang ada berkepentingan dengan pendidikan. Dan yang paling penting ialah wakil rakyat di kawasan tersebut memainkan peranan. Dahlah rakyat pilih dia, tapi itulah ketua bahagian pun kita libatkan. Jangan ketua bahagian duduk kaku je, tak ada tanpa untuk memberi peluang untuk pendidikan. Sebab pendidikan ni agenda utama tau. Agenda utama dalam setiap negara ataupun organisasi ataupun apa-apa pun pertubuhan dan sebagainya. Dia sebenarnya perlu diletak sebagai prioriti yang pertama. Marah ke apa? Saya tidak marah, tapi ada juga kadang-kadang NGO ni yang tidak bekerjasama jadi dia sebenarnya pendidikan ni perlu diletakkan di tempat yang paling tinggi. Betul. Sinergi ni penting. Satu antara perkara besar yang nak dikerjakan dalam infra fizikal sebagai contoh kan, kemudahan-kemudahan fizikal. Banyak bantuan sokongan kita perlukan. Lagi kalau dalam digital pun betul di Segamat dari segi perkembangan digital ni, AI ni sebenarnya kita ada kerjasama dengan syarikat-syarikat telekomunikasi di negara ada. Jadi macam di Pejabat Pendidikan Daerah Segamat, kita selalu berhubung untuk, ialah kalau saya dipati ada juga talent-talent internet yang tak dapat kat sekolah. Jadi macam mana kita nak membangunkan AI itu kalau tak ada? Itu infra digital lah. Infra digital tu penting. Contoh, saya beri contoh lah, ada 2-3 sekolah yang tidak ada dia ni, yang kosong terus. Saya masuk kawasan tu kosong. Habis sekarang? Dan saya berhubung terus pada Kementerian Komunikasi ataupun dengan Telekom dan sebagainya untuk berusaha mengadakan. Sebab sekarang kita jangan ada ketinggalan pun dari segi digital ni. Mana sekarang dah ada lah.
Sekarang ada satu kampung tu masih lagi tiada dan kita sedang berusaha. Kampung pun Kampung PPD, Kudung nama dia. kampung pun PPD Segamat kena. Kampung Kudung ni Takkan- SK Kampung Kudung. Oh, SK. SK Oh, Kampung betul Kudung lah. ni Cerita berada kampung. di sepadan apa tu yang hutan apa tu? Hutan Simanan. Manalah saya tahu Datuk Segamat di, kot. di Segamat tu. Aduh. Taman Negara. Saya nak Taman sebut Negara. Taman Negara. Dia berada di sepadan dengan Taman Negara. Baik. Jadi memanglah sukar untuk disediakan prasarana. Baik. Sebab dia berada di luar kawasan radar. Sebab dia perkembangan orang asli. Okey. Okey, saya jelas lah. Tahniah dan terima kasih. Saya nak bercakap lagi, tak ada. Tahniah dan terima kasih lah Segamat yang telah semakin berkembang antara stesen ETS yang pertama dekat Johor pun duduknya kat Segamat kan. Betul. Pernah naik ke kereta api? Oh benar. Saya pernah Pak. Dan saya Naik dengan siapa? saya dengan keluarga lah. dengan keluarga. Dengan isteri dan anak. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Itu saja, terima Nanti kasih. belum. Ya, ada lagi. Terima kasih. Saya cakap terima kasih tapi kamera tak berhenti shot lagi. Okey, baik. So all the best. Servis lama lagi. Oh, cukup lama. Bulan 9 pencen. Ada masa. Ada masa. Okey, good luck, all the best mudah-mudahan terus baik. maju Segamat terus jadi antara daerah terbaik insya-Allah. Selamat unggul. Ya.